Daging yang sedap dan sehat untuk dimakan adalah daging yang sampai ke rumah kita, yang lepas korban dah sembelih ni, hantar kat rumah kita, kita cuci bersih-bersih, masukkan dalam bekas yang bertutup, letak dekat bahagian cila, bukan bahagian beku. Bahagian cila, tunggu sampai 7 jam. Lepas 7 jam, baru darah dia semua habis turun. Kemudian baru kita cuci sekali lagi, masak. Itulah yang terbaik menurut kajian yang dibuat oleh Jawatan Agama Islam Negeri Sembilan dan juga veterina. Kita masalahnya kita dapat rumah, kena masak cepat ni, fresh, daging fresh tu terbaik gitu. Kita tak sadar dalam tu darah tak habis keluar lagi. Dalam Islam darah adalah najis. Bila kita makan daging dengan tahap tu sebab banyak penyakit.